sidang Jumaat yang dirahmati Allah, melalui paparan kehidupan manusia menerusi media sosial yang mudah dicapai tanpa batas, ada di antara kita yang suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain dan akhirnya ia terperangkap dalam budaya pembaziran dan kemewahan. Keinginan untuk menunjuk-nunjuk, bersaing dan memenuhi kehendak yang tidak perlu telah menyebabkan ramai di antara kita yang hidup dalam bebanan kewangan dan jiwa yang tidak tenang. Dalam laporan yang disediakan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, didapati bahawa pada tahun 2024, seramai 53,000 orang berumur 30 tahun dibebani hutang terkumpul berjumlah 1.9 bilion, manakala 28% daripada rakyat Malaysia yang bekerja meminjam duit untuk membeli barangan keperluan. Peningkatan kebolehcapaian pinjaman peribadi, kad kredit dan skim beli sekarang bayar kemudian amat merisaukan, terutamanya dalam kalangan orang-orang muda. Menurut laporan AKPK lagi, pada tahun 2022, 32% daripada klien yang mendapatkan perkhidmatan di AKPK menghadapi masalah kewangan, juga mengalami masalah keruntuhan rumah tangga. Tekanan kewangan seperti hutang yang tinggi, kehilangan pekerjaan atau perbelanjaan yang tidak terkawal boleh menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Data daripada AKPK ini menunjukkan masalah kewangan merupakan antara punca utama berlakunya penceraian. Jadi perkara ini amatlah membimbangkan kerana kita sedia maklum bahawa keluarga yang sejahtera merupakan asas pembentukan kehidupan masyarakat yang harmoni serta menjadi tunjang ketamadunan sesebuah negara.